Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat biskut Mazola. Jom. Okey, inilah bahan-bahan untuk kita buat biskut Mazola ya. Ni kita ada kacang tanah yang telah kita sangai dan kita buang kulit dia. Macam inilah. Ini 2 cawan. Dan ini untuk kita buat topeng dia di atas lah. Ni kuning telur, sedikit minyak, tepung gandum sebanyak 2 cawan. Ni kita gunakan gula icing. Kalau tak ada gula icing, gula pasir biasa pun boleh. Ya, 3/4 ya. Ini minyak, ni dia minyak Mazola. Sebab itulah dinamakan biskut Mazola. Kita gunakan minyak Mazola ya. Dan sedikit garam. Mula-mula sekali kita kisarkan kacang tanah kita. Yang ini tak perlu kisar. Yang 2 cawan ni kita kisar. Kita masukkan sedikit garam. Biskut Mazola ni dia nak ada rasa masing-masing sikit ya. Okey, inilah rupa kacang kita sangai. Kita kisar. Kita tak mahu dia kasar ya, kita nak halus sikit macam ni. Nak mudah ada ya kacang yang telah siap. Yang telah siap macam ni. Ada di pasar raya. Okey, sekarang kita masukkan tepung gandum. Ni baking powder. 1 sudu ya, 1 sudu teh. Ini gula icing. Ini kacang yang telah kita kisar tadi. Kita masukkan dia semua. Okey, ni kita gaulkan. Jadikan macam biskut serbuk roti. Okey, dan kita masukkan minyak. Ni minyak Mazola ni. Jangan tuang semua. Kita masukkan sikit demi sedikit. Ni biskut Mazola ni jangan gatal-gatal derhaka ya. Nanti ada yang derhaka dicampurnya air. Lingkup biskut Mazola. Okey, nampak ni. Tak habis pun 1 cawan. Maknanya kita gunakan minyak masak ni sebanyak 3 suku ataupun 3/4 cawan ya. Tak habis minyak 1 cawan. Okey, adunan kita ni dah siap ya. Ini kuning telur dan kita masukkan sedikit minyak, sedikit pewarna. Ini loyang ni kita sapukan minyak. Biskut ni Cik Ani tak menggunakan acuan ya. Ni Cik Ani main agak-agak je saiz dia. Maklumlah biskut orang lama-lama dia nak cepat je kerjanya. Macam ni. Okey, kita ambil sedikit je ni. Okey, kita bulat-bulatkan dia. Macam ni. Okey, ni dah siap macam ni. Kita sapukan kuning telur. Okey, ni kita buh kacang atas dia ni. Macam ni. Tekan sikit. Macam tu. Bila kita tekan dia lepel lah macam tu. Nampak? Okey, dah siap. Sekarang kita bakar dalam oven ya. Api atas bawah. Suhu 160 darjah Celsius selama 25 minit ataupun ke 30 minit ya. Okey, biskut kita dah pun masak ya. Macam inilah kejadiannya. Okey, kita tengok bawah dia. Dia garing macam ni ya. Maknanya kuih kita dah cukup masak. Maklumlah biskut ni tak pakai acuan. Dia jadi bulat kecil, bulat besar. Macam itulah kejadian dia.